Salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi kita di Simon Ababoy Channel. Okay, terima kasih kepada yang dah like dan subscribe di channel ini. Okay, kepada yang belum tu jemput-jemputlah untuk like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi awal daripada video yang terbaru. Okey, dalam video kali ini saya nak kongsikan ada sejenis buah yang kita panggil buah empelanjau ataupun setengah tempat dipanggil buah empit. Okey, jom kita saksikan. Okey, welcome back. Okey, di sini saya nak kongsikan sejenis buah yang ada terdapat dekat Sarawak. Dekat sebelah Semenanjung, saya tak pasti ada ke tak buah ni. Buah ni kita panggil dekat sini buah empelanjau. Dan ada di setengah tempat dia panggil buah empit. Okey, buah ni apabila dimasak dia akan jatuh dan orang kampung akan cari buah ni. Kebiasaannya dia akan tumbuh di tepi sungai buah ni. Dan dia akan dihanyutkan oleh arus air, di mana tempat yang apa orang kata tu, kalau ada kayu yang menghalang dekat sungai tu, dia akan terkandang lah dekat situ. Dan di situlah orang kampung akan mengutip buah ni. Okey, yang ni buah dia. Buah ni dia boleh dimasak, rebus macam tu saja dan boleh digoreng. Rasa dia lebih kurang macam rasa kacang lah. Ni cara-cara kita mengeluarkan buah dia. Tapi kalau nak cari buah ni, seelok-eloknya kita picit buah ni dulu untuk mengetahui dia ada isi ataupun tidak. Sebab kita boleh rasa dia. Kalau kita picit dia rasa kempis je, makna dia kosong. Dan apabila kita picit ada rasa biji dia, maknanya dia ada isi lah tu. Okey, buah dia macam ni. Okey, jangan lupa like dan subscribe untuk Simon Ababoy Channel. Terima kasih kepada yang dah menonton. Okey, jumpa lagi di lain channel. Bye bye.